Saya difahamkan Kuharaki ini adalah satu NGO yang khas untuk mengetengahkan produk-produk halal dan produk-produk Bumiputera kita. Produk-produk di sini saya nampak adalah memang berkualiti dan harga berpatutan. Di situ saya nampak dari segi pasarannya insya-Allah boleh berkembang dengan syarat kita rajin berusaha dengan giat lagi. Dan juga hari ini saya bertemu dengan wakil-wakil dari seluruh Malaysia, wakil-wakil Kuharaki ini. Di situ saya nampak kesungguhan dan motivasi itu ada untuk lebih maju. Itu adalah salah satu syarat yang pentinglah untuk kita berusaha lebih gigih lagi. Bagi saya, Kuharaki ini boleh pergi jauh, insya-Allah, dengan kita bersama-sama akan mencari jalan, mengorak langkah untuk lebih maju lagi. Antara program-program utama yang kami akan membantu sahabat-sahabat adalah mengumpulkan produk-produk anda semua. Dalam SKU yang kami dah ready di office ni, kalau sahabat datang ke office ni, anda boleh lihat 200 produk usahawan satu Malaysia yang melibatkan seluruh negara. Program yang kami anjurkan adalah membimbing usahawan bagaimana nak grow business untuk capai 1 juta yang pertama secara online dan offline. Kami memberi training-training di negeri-negeri untuk membantu anda berjaya dengan sangat cemerlang. Kelab Usahawan Haraki Malaysia telah tubuhkan lebih daripada 10 tahun. Tapi bergeraknya sekarang ni apabila selepas pada pemukiman pada bulan 10 2024, jadi kita dapat 10 resolusi, di mana 10 resolusi itu kita selesaikan satu persatu, buat roadshow, dan penghabisan sekali kita website, kita banner, kemudian kita dapatkan pejabat, dan insyaAllah pada sekarang ni kalau kita tengok kita ada rak di mana SKU untuk produk-produk, di mana kita akan dapatkan usahawan daripada seluruh Malaysia untuk sewa produk, untuk sewa rak, dan juga boleh dan kami mengambil inisiatif di mana kami hanya promosikan barang dia dengan influencer-influencernya yang terbaik, dan mereka lah akan uruskan, maknanya tempahan ke penghantaran usahawan itu sendiri yang akan usahakan. Dan samping itu juga kami juga beri latihan-latihan pada mereka, branding, marketing, kemudian kita nak buat copywriting dan sebagainya, insyaAllah. Jadi Kuharaki mengorak di mana kita dapat pejabat di Shaftesbury ini, alhamdulillah, dan hari ini ada pelancaran, dan itu kita teruskan juga dan semua usahawan ini datang daripada seluruh negeri, insyaAllah. Jabat baharu jadi